mesin basuh ni masalah dia tergelai banjir. Bearing dia bunyi. Kita terus tukar motor dulu. Tengok. Kalau bearing motor saja, kita tukar bearing saja deh. Ini laju dulu lah. Tapi basuh pun kau kan. Bila ni saya cabut motor lama, motor baru saya teramas motor baru dulu. Ambil gon dia ni atasnya. Dapur dia. Pusing tu, terah dulu. Lalu kata okey, tak bunyi dia bok dia ni tak bunyi. Saya tukar bearing saja deh. Tukar bearing motor saja. Tak nak tukar motor lah. Jadi saya buka dah ni motor dia ni. Gelang motor dia ni. Ni bearing baru deh. Bearing baru. Ni bearing lama tukar dua ni. Atas bawah. Dan ini saya masuk dah. Motor baru, motor lama, motor baru saya buat dah. Saya terang dengan motor baru. Maknanya gearbox dia okey. Jadi saya tukar bearing saja motor ni. Saya masuk motor lama balik. Jadi kita terapkan ni tengok. Bunyi lagi tak? Okey, sekali ni kita tengah spin dah. Tengah. Nak buka pintu tak boleh. Dia naik arrow. Jadinya maknanya berjaya lah. Tukar bearing saja. Sekian, terima kasih.